saya okey je. Dia macam ni lah. Saya try to be a bigger person. Saya nak jadi orang lebih besar. Kalau gaduh ke apa, saya faham perempuan kadang-kadang emosi. Perempuan akan ada emotion lagi bila melibatkan baby, benda ni. So dia banyak sangat kena fikir kan. Saya yang kena jadi yang orang yang paling besar. Kena cakap, okey Kamal, tak payah nak pergi sana, tak payah nak cari pasal, tak payah orang tengah stress. So, tarik handbrake. Orang ni penat, kita tak tahu orang tu penat macam mana. Betul lah, jaga baby ni lagi penat daripada kerja kan. Jadi ada argument lah kat situ. Just kita, saya tu saya letak kat salah saya sendiri lah. Sebab saya macam fikir macam jaga baby ni apa beza dia? Sama je, just kerja je. Aku keluar kerja kot, balik kena jaga baby juga. Tapi tak, dia berat lah. Terus sekarang ni saya bila tengok tu, saya dengar apa, saya terus ambil saya sini. Apa malam je saya bagi tidur, dia tak bertidur. Saya habis shoot pukul berapa pun tak kisah, saya akan take over Aura. Pukul 3 pagi, 5 pagi dia bangun pun tak apa, saya akan susu sampai besok pagi pukul 8 saya bangun kerja balik, baru saya akan make sure tu. Saya just sebab saya nak dia pun rest juga.